Ada juga penceramah yang mereka berceramah hanya one way communication. One way. Yang suka bercakap. Ya Allah, dia bercakap. Tak berhenti tuan-tuan. Lama. Sebab apa? Sebab dia banyak modal nak bercakap. Dia bercakap. 1 jam saja dia bercakap saja tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan. Inilah penceramah paling dibenci. Kan? Awak ingat, kita boleh bercakap macam-macam, orang sukalah kan? Tak. Bukan tuan-tuan. No. Bila kita banyak bercakap, apatah lagi dalam bentuk one way, hanya kita saja yang bercakap kepada mereka, tuan-tuan, kita akan penceramah yang dibenci. Macam mana nak bagi kita menjadi penceramah yang disukai tuan-tuan? Daripada one way tukar kepada two way communication. Okay? So yang kedua, bagaimana kita nak jadi penceramah yang hebat? Kita perlu ada two way communication, tuan-tuan. Communication. Bersama dengan audiens kita ni, kita tengah bercakap dan sebagainya, tuan-tuan. Jangan kita seorang saja bercakap. Kalau tak nak bagi audiens cakap pun tak apa, tuan-tuan. Pastikan mereka ada respon. Kalau kita je yang bercakap, pumpah, tuan-tuan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa? Kan? Mula-mula lagi, bila kita banyak saja bercakap, tuan-tuan, ya, walaupun kita rasa kita banyak ilmu, tuan-tuan, minta maaf ya, kita adalah penceramah yang tidak disukai dan dibenci oleh ramai orang. Kita pun kadang-kadang asyik dengar, kita pun tak nak, tuan-tuan, kan? So, nak tak nak lagi penceramah yang hebat, kena mahir dalam two-way communication. Macam mana kita nak kuasai two-way communication, tuan-tuan? Hari ini saya akan bagi trik kepada tuan-tuan. Bagaimana kita nak membina two-way communication yang lebih menarik. Selanjutnya, kita akan bertanya soalan. Kepada siapa, tuan-tuan? Kepada audiens. Macam saya tanya, tuan-tuan. Kepada siapa? Audiens. Nampak? Boleh jawab. Bermakna, soalan yang perlu disampaikan untuk ada two-way communication adalah simple question. Adapun soalan mudah. Ni kadang-kadang kita tanya soalan yang tinggi-tinggi, maklum kita saja yang tahu. Kan? Ataupun benda tu kita saja yang tahu, nak tunjuk kita ni hebat. Tuan-tuan, bila kita sahaja yang pandai, orang tak nak dekat dengan kita. Audiens nak sama-sama pandai dalam sesi tu. Tak ada orang yang nak terlihat bodoh, tuan-tuan. Minta maaf. Tapi itulah bahasa mudah ni, tuan-tuan. Ya? Jadi untuk membina two-way communication, bertanya soalan yang mudah, tuan-tuan.